Salam siaran, bertemu lagi dalam edisi Bitara. Kira-kira 2 tan durian menjadi tarikan utama sambutan Hari Keluarga sempena Perhimpunan Bulanan Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi edisi Julai yang berlangsung meriah pada 8 Julai lalu. Program bertemakan Jiwa UPSI, Keluarga Teguh, institusi unggul itu menghimpunkan warga universiti bersama ahli keluarga bagi mengeratkan silaturahim dan semangat kebersamaan. Inilah UPSI. Di UPSI kita bukan hanya bekerja, tapi kita berkeluarga, kita memiliki jiwa-jiwa. Jiwa ketakwaan, jiwa kekeluargaan, jiwa keinsanan, jiwa kecermelangan dan juga jiwa pendidik. Maka mudah-mudahan hari ini dapat kita subur marakkan jiwa-jiwa kita dengan sedikit tanda penghargaan daripada UPSI sendiri. 2 tan durian yang kita beli. Belum termasuk lagi buah-buahan tempatan yang sahabat-sahabat semua bawa. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki, kita berikan tepukan kepada semua warga UPSI. Dan semoga majlis hari ini akan merapatkan lagi kasih sayang kita, keinsanan kita, kekeluargaan kita terhadap Universiti Pendidikan Sultan Idris yang tercinta. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada pihak pengurusan yang berjaya menganjurkan program pada hari ini yang padanya bertemakan Jiwa UPSI, Keluarga Teguh, Institusi Unggul. Yang ini amat bertepatan dengan aspirasi kita untuk mencapai pencapaian akademik, kekuatan hubungan sesama warga serta penghayatan jujur, integriti, wibawa dan amanah, iaitu Jiwa UPSI itu sendiri. Justru itu sambutan Hari Keluarga pada hari ini menjadi platform untuk mengeratkan hubungan sesama kita dalam memastikan kejayaan UPSI yang berterusan. Pelbagai buah tempatan turut disediakan selain durian, termasuk manggis, cempedak, pisang dan rambutan. Sambutan dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti seperti senam tari, pertandingan makan buah, isukan dan memasak. Selain pelancaran video warisan korporat universiti. Pendidikan untuk pembangunan lestari perlu diterapkan sejak peringkat awal kanak-kanak bagi melahirkan generasi berilmu, beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat serta alam sekitar. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Profesor Dr. Raja Nur Safinas Raja Harun berkata, pendidikan awal merupakan pelaburan penting dalam membentuk pemimpin masa depan yang mampan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Seminar Amalan Terbaik Pendidikan untuk Pembangunan Lestari Peringkat Awal Kanak-Kanak 2026 di UPSI pada 11 Julai 2026. Pada majlis sama, beliau turut melancarkan buku panduan ESD sebagai rujukan kepada pendidik. Seminar anjuran NCDRC itu menghimpunkan pelbagai pihak bagi berkongsi amalan terbaik pendidikan awal kanak-kanak di peringkat nasional. Pada 12 Julai 2026, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkesempatan meraikan delegasi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional dalam satu majlis yang berlangsung di UPSI Sport Bowl. Majlis tersebut turut dihadiri barisan jawatankuasa perwakilan universiti, Majlis Perwakilan Pelajar serta warga UPSI bagi menyambut kehadiran delegasi berkenaan. Mat Amin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif PT-PTN Ahmad Dasuki Abdul Majid serta seluruh warga PT-PTN atas kesudian hadir. Menurut beliau, kehadiran delegasi itu terus memperkukuh hubungan strategik antara PT-PTN dan UPSI dalam usaha memperkasa pendidikan tinggi negara. Sekian edisi Bitara kali ini. Untuk lebih banyak berita menarik, sila layari portal berita ipena.com.my. Jumpa lagi di lain siaran.